Okey, jom kita terus masuk ke topik hari ini. Selamat datang ke sesi kupasan kita. Bayangkan, satu perubahan paling besar, literally paling drastik dalam sejarah pembiayaan kereta kat Malaysia baru je berkuat kuasa semalam. Kalau anda memang ada pasang niat nak beli kereta, anda wajib, saya ulang ya, wajib faham benda ni. So, ada terfikir nak beli kereta baru tak tahun ni? Nanti dulu. Sebelum anda gopoh pergi sign apa-apa dokumen kat showroom tu, jom kita selami dulu satu anjakan besar dalam sistem kewangan kita. Percayalah cakap saya, kefahaman tentang benda ni boleh selamatkan beribu-ribu ringgit duit titik peluh anda. No joke. Tanda tarikh ni kat kalender anda, 1 Jun 2026. Bermula tarikh ni, Malaysia secara rasminya dah perkenalkan satu kaedah pengiraan lon kereta baru. Ramai lagi yang kat luar sana tak perasan pun pasal benda ni kan? Tapi hakikatnya, sistem ni akan ubah terus corak bayaran bulanan kita, berapa kita kena bayar kalau nak settle awal dan of course, kos keseluruhan pinjaman. Memang game changer habis. Tapi sebelum tu, bahagian pertama, perangkap kadar tetap. Jom kita fahami sikit pasal sistem lama yang kita nak tinggalkan ni. Alright, so di bawah sistem lama yang kita panggil flat rate atau Rule 78 ni, faedah tu dikira bulat-bulat berdasarkan jumlah pinjaman asal. Dan dia kekal macam tu dari awal sampai habis bayar. Yang tak syoknya, pengiraan ni buatkan bayaran faedah tu diletakkan dengan sangat berat ke awal-awal tempoh pinjaman. Maksudnya, bank dapat untung diorang cepat-cepat. Kita ni pula, bayar interest je manjang tahun-tahun pertama tu. Ciput je yang betul-betul tolak kita punya hutang pokok. Jadi, apa kesannya kat poket kita? Pernah tak anda atau kawan-kawan anda cuba nak settlekan loan kereta awal sikit? Kalau pernah guna sistem lama ni, mesti anda rasa macam, biar betul baki loan aku ni banyak gila lagi. Padahal dah bertahun-tahun kot bayar ansuran bulan-bulan tak pernah miss. Inilah perangkapnya. Sebab faedah tu dah disedut habis ke awal pinjaman. Memang boleh buat pening kepala. Okey, masuk ke bahagian kedua. Penyelamat baki kurang. Inilah era baharu yang jauh lebih mesra untuk pengguna macam kita. Sekarang, cuba kita tengok perbandingan ni. Ketara sangat tahu beza dia. Kalau sistem lama, kita kena bayar faedah ke atas jumlah penuh pinjaman asal tu sampai bila-bila. Tapi dengan sistem reducing balance ni, cas faedah anda akan makin lama makin turun mengikut baki hutang semasa anda. Makin kurang baki hutang, makin kuranglah faedahnya. Nampak tak? Ini ibarat macam kuasa tu dah dikembalikan ke tangan kita. Secara asasnya, perubahan ni betul-betul mengubah cara kita meminjam. Bila charge faedah tu berkurang dari masa ke semasa, barulah berbaloi kalau kita nak settlekan pinjaman kereta tu awal. Kita cuma bayar faedah secara adil, ikut baki yang kita betul-betul berhutang waktu tu je. Tak ada lagi nak bayar benda yang kita tak patut bayar. Pendek kata, kos pinjaman kali ni jauh lebih telus dan nampak terang benderang. Alright, bahagian ketiga, menang sebagai pengguna. Jom kita tengok pula apa makna semua ni untuk poket dan dompet anda. Senang cerita macam ini. Kita dah tak perlu lagi nak pening lalat fikir pengiraan bank yang pelik-pelik atau kos tersembunyi. Dengan sistem yang telus ni, persekitaran pinjaman jadi lebih sihat dan kompetitif tau. Maksudnya, anda boleh compare tawaran dari bank A, bank B, bank C dengan sangat mudah. Anda tahu sebiji-sebiji duit tu pergi ke mana. Dan yang paling best, ia membuka potensi untuk anda jimat beribu-ribu ringgit dalam jangka masa panjang. Siapa tak nak kan? Seterusnya, bahagian keempat, fleksibiliti kewangan ekstra. Macam mana kita nak urus wang kita dengan lebih bijak? Bila kita dah power sikit bab rancang loan kereta ni, kita patut juga pandai cari peluang kewangan yang lain kan? Alang-alang cerita pasal kewangan ni, nak share sikit. Sekarang ni, GX Bank tengah tawarkan pengguna yang layak ganjaran tunai. Dengar ni, sampai RM225. Anda just guna je kod rujukan Muhammad 3105. Simple je cara nak claim tu. Terpulang kat keperluan anda. Anda boleh dapat RM100 bila buat pengeluaran peribadi pertama melalui Flexi Credit. Lepas tu ada ekstra lagi RM125 untuk pengeluaran perniagaan pertama kalau guna base Flexi Loan dalam aplikasi GX Bank. Basically, tawaran ni direka untuk bagi kita akses pantas kepada cash sambil-sambil tu collect reward sekali jalan. Bijak tak? So, sebelum kita tutup sesi kupasan kali ni, pegang pesanan ni baik-baik. Faham macam mana struktur pinjaman anda berfungsi itu sebenarnya akan jimatkan duit anda jauh lebih banyak berbanding setakat minta diskaun 2-300 kat bilik pameran kereta. Persoalannya sekarang, adakah anda akan terus biar bank tentukan macam mana poket anda dikorek atau anda nak mula guna sistem reducing balance ni sebagai senjata kewangan terkuat anda lepas ni? Fikir-fikirkan.